Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ain, kita nak pergi mana hari ni? Pagi ni kita nak pergi ke Lotus Taiping. Oh, kita nak buat apa kat sana? Okey, pagi ni kita akan pergi ke Lotus Taiping. Kita akan bersama dengan anak yatim daripada Pertubuhan Nur Kasih Taiping untuk membeli kelengkapan hari raya untuk diorang. Okey, kalau korang nak tahu lebih selanjutnya, nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah selesai kita punya program pada hari ini yang di mana kita telah membeli belah barangan raya anak-anak yatim Nur Kasih Taiping. Itu terima kasih saya ucapkan kepada pihak Lotus Taiping. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Kelab Taha, USAS kerana memilih Lotus Taiping untuk berbelanja di sini bersama anak-anak yatim dari Nur Kasih. Saya harap lepas ni akan ada lagi lah program macam ni dekat Lotus Taiping. Terima kasih Lotus Taiping. Terima kasih. Alhamdulillah kami sudah selesai membeli barang keperluan hari raya untuk anak-anak yatim Nur Kasih. Selepas ini mana pula kita nak pergi raya? Okey, kita akan berehat dahulu dan kendiri, kemudian kita akan bersiap-siap untuk ke next program iaitu iftar bersama dengan anak-anak yatim di Dewan Doris. Jadi kalau korang nak tahu sepanjang suasana waktu program itu berlangsung, swipe up. Light up my heart. This connection I felt from the start. Never lose sight of my. I feel like I'm a million miles away from home. I can lose all that I have, and when I feel the pain, I know that I can count on you. You are the love I need, the one who has guided. Assalamualaikum, hai semua. Okey, untuk pengetahuan semua, kita telah selesai melaksanakan program pada hari ini, iaitu pada sebelah pagi kita telah melaksanakan program santunan Al-Aitam bersama dengan Pertubuhan Nur Kasih, iaitu dengan membeli kelengkapan raya bersama dengan anak yatim di Lotus Taiping. Okey, di sebelah petang pula kita telah selesai menjayakan program khatam Al-Quran dan juga iftar bersama-sama anak yatim dan juga ahli-ahli Kelab Taha. Selain itu, pihak kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Nur Kasih dan juga pihak Lotus kerana telah bekerjasama dengan pihak kami dalam menjayakan program ini. Dengan adanya program ini, dapat mengeratkan lagi hubungan antara ahli Kelab Taha dan juga kepimpinan Kelab Taha. Okey, itu saja daripada kami. Jumpa di next program. Bye.